berita ni terkeluar. Sebenarnya lama dah rumus ni. Aku rasa aku ada buat video ni pasal 2 minggu lepas. Tapi baru keluar semalam yang pengesahan bahawa PSG bersetuju bersetuju dengan harga yang ditawarkan oleh Liverpool. Terutamanya David Austin telah mengesahkan bahawa Liverpool telah bersetuju secara prinsipalnya untuk menalangi Bradley Barcola daripada PSG. Nombor itu dia punya finalize masih belum selesai lagi, tapi dijangka selesai dalam tempoh 24 jam lah, overnight. Kalau ikut dalam David Austin punya, dia punya harga lebih kurang 100 juta fix, dan 120 juta itu dia punya tambahan kepada package, on package lah, macam menang piala ke, dapat apa-apa ke, main berapa minit ke, itu tak tahulah detail dia. Cuma 100 juta tu wajib PSG akan dapat daripada Barcola. Manakala untuk Fabio Romano menyatakan bahawa 100 juta add-on sehingga 140 juta pound. Itu sumber maklumat daripada Fabio Romano. David Austin kata 100 juta fix dan 120 juta lah termasuk untuk add-on. Bagi Fabio Romano pula dikatakan 100 juta adalah fix dan 40 juta pula untuk add-on. Dan dokumen ni akan dijangka selesai dalam tempoh 24 jam. Based pada berita yang keluar semalam ni, sehingga aku buat video ni dah hampir tempoh 24 jam, tapi berita tentang pembelian ni masih belum selesai lagi lah. So mungkin akan makan masa sikit untuk yang add-on kot isu. Aku pun tak tahu, tak apa, nanti akan keluar detail dia. Tapi ESPN pun dah nyatakan dah bersetuju. So secara umumnya Barcola ni walaupun belum lagi medical apa semua belum buat lagi, adalah player Liverpool. So ini top top front three bagi aku personally, iaitu Barcola akan main di sebelah wing sebelah kiri. Untuk Munoz akan main di wing sebelah kanan, attacking sebelah tempat salah, dan juga Isaac di tengah lah. Sementara lah kalau kita tahu striker, kalau compare Isaac dan juga Ekitike, aku lebih suka Ekitike. Tapi Ekitike injured dan jangka boleh main pada bulan 1. Cuma untuk game dengan Newcastle tadi, aku tak tahu apa problem Isaac. Adakah dia sebabkan pressure main di set game kena bu, ataupun bola yang dihantar untuk first 11 pada awal tu memang kurang sampai kepada Izzat. Dan juga kalau kita tengok untuk Pro Inverse agak problem pada game tersebut. Dia ada satu try yang agak bahaya yang boleh menjadikan gol, tapi lain-lain dia macam seolah ni tak wujud lah word dalam padang. Okay, so itu dari segi untuk attacking untuk Liverpool, aku tak ada isu, tak ada problem. Memang okay. Yang dah aku rasa yang paling mahal kot untuk EPL, dekat setengah juta aku rasa. Barcola, Izzat, Verts, aku rasa dah hampir 500 juta pound harga mereka. Dan Munoz pun 40 lah. So murah. Cuma Munoz dia sebab dia lebih direct dan dia laju, cuma dia masih baru lagi lah. Jadi untuk minggu ni aku harap Liverpool dapat sign Barcola dalam masa yang terdekat ni, dan boleh at least dapat turun dalam second half pun tak apa. Itu yang paling penting, dia dapat sesuaikan diri dengan tim Liverpool. Tapi kalau dapat main first 11, aku rasa okey je, tak ada masalah pun. So inilah statistik Barcola bagi PSG pada tahun lepas lah. So tahun lepas untuk season tu memang kita tengok dia punya goal dan juga assist agak kurang. Tapi dia punya top actually pada tahun 2024, yang mana dia antara main player untuk PSG waktu tu dia lawan Chelsea, macam mana dia punya game kita boleh tengok. Dia punya gol 21 dan 20. Adakah dia ni pengganti Salah tak? Sebab bagi aku dia akan main sebelah wing sebelah kiri. Bagi aku dia lebih kepada menggantikan Diaz lah. Dan manakala untuk Gakpo, so sekarang rumour terbaru Manchester City berminat untuk membeli Gakpo. Dan aku tak tahu sama ada Gakpo nak kekal. Cuma ada rumor menyatakan jika Liverpool dapat membeli dua winger, kemungkinan Gakpo akan dikeluarkan lah. Satu untuk support balik financial punya kewangan ni, untuk membayar Barcola, ataupun dan satu lagi tu Ismail Sarr aku rasa. Sebab untuk Minteh, kalau Liverpool dah tarik diri lah, sebab dia letak harga 80 juta, memang Liverpool terus out terus. So kalau tak ada, dia akan jadi isu pada Liverpool. Dan benda soalan ni juga telah ditanya kepada Areola lah. So semalam punya press, dia beritahu lah, I cannot guarantee anything. So dia tak boleh guarantee sama ada Gakpo akan boleh main di week kanan ataupun main sebagai first 11 bila ada Barcola ni. Cuma dia kata kena tunggu juga sampai hujung bulan ni.
So dengan apa yang player ada dan boleh tentukan untuk ganti sama ada dia main kekal main di sebelah wing kanan ataupun akan jadi pemain backup striker kepada Izzat sementara Ekitike injured. Ataupun dia main di sebelah kanan, aku tak tahu. Cuma Barcola bagi aku, Barcola ni better main di sebelah kiri. So sekarang kelemahan Liverpool lah siapakah pengganti Salah, sebab Salah punya gol tak ada orang boleh ganti lagi setakat ni lah. So tim pertama, yang kedua DM. Kita memang tadi DM, kita tengok serangan daripada Newcastle bila kena counter attack terus gol. 2 kali kena attack terus gol. So ada sedikit kelompongan di bahagian tengah. Dari segi attacking tak ada isu, tak ada masalah. Memang Liverpool untuk attacking okey. Cuma untuk defend, aku dah cakap juga sebelum ni, memang ada sedikit permasalahan utamanya untuk DM. So kena ada pure number 6 untuk Liverpool lah. Bagi aku Gravenberch dan Szoboszlai bukannya number 6 lah. Tapi untuk sementara ni bolehlah diguna pakai. Jadi untuk minggu ni lawan dengan Nottingham Forest, tak silap aku, hari Sabtu. Aku tak tahu lagi dia punya lines up. So nanti aku akan buat video apakah aku punya cadangan lines up daripada aku, dan juga tengok apa statement daripada kita punya manager. So baru aku boleh buat satu prediction kita punya lines up. Tapi untuk keeper no worry Alisson akan jadi goalkeeper, dan aku rasa striker masih kekal dengan Izzak. Cuma untuk wing kanan ada dua situasi, sama ada Munoz ataupun Rio Ngogomwa. Cuma aku personally aku lebih suka tengok Munoz bila Munoz masuk di game Newcastle tu, dia macam direct. So dan dia jugalah menyebab Liverpool mendapat penalti. So aku rasa itu saja untuk video pada hari ini. Terima kasih kepada sudi yang menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk share lah. InsyaAllah jika ada ramai, aku akan teruskan perjuangan aku untuk membuat video-video konten-konten tentang Liverpool. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.